Setelah beberapa bulan aku buat survey dan test ride, finally inilah dia, BMW GSA 1300 Triple Black. Memandangkan ini adalah motosikal BMW pertama aku, jadi sebelum buat keputusan besar macam ni, aku dah test ride beberapa model motosikal. Antaranya termasuklah BMW GSA, GS dan RT. Setiap motosikal ni ada karakter berbeza, kelebihan dan kekurangan tersendiri. Tapi hati aku dah terpikat dengan GSA 1300 ni. Disebabkan tak banyak dealer yang ada ready stock untuk model ni, jadi aku decide untuk beli motosikal ni di Chia Motorrad Shah Alam. Buat masa ni, Chia Motorrad Shah Alam je yang ada stok model Triple Black ni. Dealer lain kebanyakannya belum ada stok masuk lagi untuk tahun 2026. Lagipun dengan membeli di Chia Motorrad ni, aku dapat rebate tunai sebanyak RM3,000. Stok yang aku beli ni pun sampai pada hujung bulan Disember 2025 dan aku register pada bulan Januari 2026. Kalau tak silap aku, untuk stok pada tahun 2026 harganya dah naik sikit. Memang model motor BMW macam ni lah, setiap tahun harganya akan naik disebabkan high demand. Setakat beberapa hari aku pakai motor ni, aku dah ride sebanyak 1200 km. Motor ni memang sangat selesa dan menjimatkan masa perjalanan dari point A ke point B. Apa pun bergantung kepada minat masing-masing lah. Ada orang yang lebih minat pandu kereta. Tapi bagi aku yang jiwa permotoran ni, aku lebih suka menunggang motosikal. Jadi kalau korang masih lagi berfikir-fikir tu, jangan fikir lama-lama. Don't delay your happiness. Lebih baik menyesal beli dari menyesal tak beli. Make life a ride.